Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bro Pai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So macam mana keadaan dekat sana tu? Oh, alamak orang tu ni. Waalaikumsalam. Okey, jangan. Siapakah suara di belakang tabir tu? Okey. Belakang tabir admin Kak Baida. Kak Baida, okey. Apa khabar semua? Sihat Sihat Alhamdulillah Bro Pai. Syukur Alhamdulillah. Yang mana yang ada dalam live profile ini adalah host kita, Apa Ijaz. Okey. Dan saya banyakkan orang kenali sebagai Lonely Hunter. Lonely Hunter. Orang kenali sebagai Silent Hunter lah. Okey, sahabat kita daripada Singapura, kita bagi tepukan. So, mesti ada orang tertanya-tanya ni, Lonely Hunter. Okey, kita beri peluang kepada Bro Pai. Silakan, apa yang Bro Pai nak tahu? Ada orang tertanya-tanya ni, apa yang korang tengah buat sebenarnya? Cuba korang explain sikit apa yang korang tengah buat ni. Ke korang tengah menjaga air? Tercengang. Kita bukan niaga air. Kita ni Habis? tengah apa kata orang bercerita untuk budak-budak tidur lah sekarang. Gurau pun tak boleh. Tengah jual cerita kata Arif. So apa ni, ada apa ni, difahamkan ada satu perkongsian yang orang kata agak menarik jugalah untuk kali ni kan, disebabkan kita ni bergabung ni kan, mesti ada satu perkongsian menarik lah. Jadi apakah perkongsian dia tu, Lonely Hunter? Dan apa abang apa? Okey, seperti mana yang banyakkan orang tahu, ada yang tak tahu. Profil mungkin tahu pasal benda ni. Okey, kita sedang menceritakan satu buku. Seperti mana korang lihat, nampak tak? Okey. Nampak tak? Cerita mengenai mitos 72 jin Solomon. Okey. Ini buku, buku ni dikeluarkan oleh Jamie Surina ataupun dalam TikTok dikenali sebagai Larina lah. Larina. Buku ni menceritakan tentang jin yang ada sewaktu zaman Nabi Sulaiman. So, yang dituliskan ataupun dibukukan oleh beliau, oleh Jamie, hanya 72 jin yang berada sewaktu zaman Nabi Sulaiman. So, apakah jin-jin yang ada dalam sini? Tersilap. Ada bermacam-macam, ada berbagai-bagai. Okey. Sekejap Don't have. Okey. Jauh je Okey. Kalau korang tengok dekat sini, nampak? Tak. Dia ada senarai dia 72 nama jin dekat situ lah. Betul. Bermula daripada atas Baal, Argus, Basago dan sebagainya, sehinggalah Gremoni. Maknanya kita ada 72 jin yang ada dalam sini dengan perbentukan asalnya ataupun aslinya dan juga tugasannya yang digambarkan oleh penyihir ataupun pelukis di zaman dahulu lah. Kalau dikatakan ada yang menceritakan tentang penulis dan juga penyihir di waktu dulu. Salah satu gambaran yang ada seperti mana yang ada dalam gambar ni ataupun dalam buku ni, kalau korang nampak, nampak tak? Ya, nampak jelas. Jelas Ini adalah mana nama dia? Okey, ini adalah Baal. Nama sebenarnya. Allahuakbar. Okey, Baal itu adalah gambar sebenarnya makhluk yang asli yang digambarkan oleh penulis buku ni. Okey.
Dan ini adalah dia punya simbol ataupun lambang dia. Terima kasih Irene. Okay. Dan ini adalah sijil dia ataupun cop mohor dia lah kalau dikatakan. Tapi cop mohor ni tak 100% kerana telah diubah suai. Dan ini adalah gambaran kalau dikatakan seperti gambar tadi adalah ketua dia. Ni mungkin adalah bawahan dia ataupun jelmaan bagi bawahan dia punya bawah dia lah, peringkat bawah dia. Okay. Kalau nak kita ceritakan Baim ni macam mana kewujudan dia, waktu bila kewujudan dia, apa tugasan dia dan sebagainya. Macam tadi kita dah bercerita tentang Barbatos, Voel, Forest, apa lagi, Ganti dan sebagainya. So ada persamaan makhluk ni dengan makhluk di waktu kira zaman Melayu lah. Cuma perbezaan dia adalah dari pembentukan dan kewujudan dia. Ataupun nama dia tu mungkin berlainan. Nama pun berbeza, Fai. Nama pun berbeza. Kalau kita cakap, okay, contoh kita cakap macam tadi apa? Okay, kita tahu dalam buku cerita tentang The Piper kan? Tahu tak cerita tu? Tahu? Tapi dalam buku ni hampir sama, tapi tugasan dia berbeza. Macam Pak tu The Piper kita tahu tugasan dia adalah diperintah oleh Sultan ataupun raja untuk memanggil tikus, betul? Okey. Tapi dalam kitab ni dia ibarat memanggil askar, seangkatan 30 tentera angkatan para askar. Okey. Contoh seperti mana salah satu makhluk ataupun nama yang ada dalam ti yang Fai mengatakan semalam, Barbatos. Boleh? Barbatos, okey. Okey, nak saya ceritakan tentang Barbatos? Boleh? Silakan. Okey. Dah Lampu. Barbatos 35. Okey, untuk pengetahuan kita baru dapat buku ni, kita tak tahu pun kandungan dalam buku ni apa, apakah makhluk dia dan apakah tugasan dia dan sebagainya, kita tak tahu. Kita cuma dapat buku ni hari ini dan kita membuat eksperimen dengan membaca buku ni. Sebelum saya membaca buku ni, saya beritahu ini peringatan untuk semua. Kalau anda fikir benda ni anda tak nak dengar, anda mute aja. Kalau dah habis, anda boleh bagi tahu. Tapi yang ingin tahu, boleh dengar dan sebagainya. Pasal apa yang kita tahu tentang buku ni, bila seseorang membaca buku ni, bermacam-macam gangguan berlaku. Oh, dia ada kesan dia ya? Digambarkan oleh pemilik-pemilik yang memiliki naskah buku ini. Allahu Akbar. Okey, faham. Okey. Jadi anda sudah bersedia Korang semua dah sedia belum? Korang semua dah sedia Okey, kita bagi ruang untuk Lonely Hunter untuk kongsikan. Okey, silakan. Okey, bercerita tentang Barbatos. Mungkin terdapat mesej yang ingin disampaikan oleh Barbatos melalui perlakuannya. Itu mungkin mesej yang ingin disampaikan adalah manusia yang amat mengagungkan Tuhan sebenar kehidupan. Allah. Yang bermaksud harta serta kekayaan yang membawa kepada pembinasaan. So kalau kita fikir balik ayat yang diberi tu, Barbatos ni seperti memberi satu keinginan kepada manusia dengan satu hajat apa yang kau nak dalam kehidupan kau, seperti kekayaan, kesenangan dan sebagainya, diberi sepenuhnya untuk manusia. Betul tak? Okey. Itu tak apa saya katakan. Jap. Ada gangguan. Okey.
Teruskan. Gangguan. Okey, dekat sikit lah. Saya pakai dekat sikit lah. Nampak tak? Okey, itu nampak sangat lah tu. Memang nampak. Okey, baik. Macam mana? Okey, kita fikir balik ayat yang diberi pertama. Dengan satu ayat manusia amat mengagungkan Tuhan sebenar kehidupan yang bermaksud harta serta kekayaan yang membawa kepada pembinasaan. Okey, kita balik pasal ayat ni. Dia memberi manusia keinginan dengan segala apa yang dihajati seperti kekayaan, kesenangan dan sebagainya yang boleh membawa kebinasaan kepada manusia. Betul tak ayat tu? Membawa kebinasaan kepada manusia. Kekayaan, kebinasaan kepada manusia. Kalau kata pegangan kita memang tak betul lah. Okey, kalau cakap tak betul, okey. Kalau dengan kekayaan diberi sehingga kita lupa siapa diri kita, sehingga kita lupa rezeki itu diberi oleh Allah, dengan kita lupa untuk bersujud kepada dia, adakah itu pembinasaan bagi kita? Faham. Okey, sekarang aku faham. Okay. Dia boleh bagi kita kaya, dia boleh bagi kita itu adalah ayat pertama yang diberi. Okey, ayat pertama. Okey, ayat kedua. Terdapat beberapa buah kapal angkasa UFO yang muncul di langit dan simbol ataupun lambang menunjukkan seperti imej batu nisan di bahagian kanan. Mungkin ianya melambangkan kematian. Okey, ini adalah imej yang diberikan tentang Barbatos. Nampak tak? Okey, imej dia. Salib dan sebagainya. So bermaksud imej ni memberi satu maksud apa yang diberi kepada manusia dan sebagainya ada timbal baliknya. Betul tak? Dengan kemusnahan diberi. Betul. Faham. Okay? Itu adalah ayat kedua dengan simbol yang diberi. Dan ayat ketiga. Nama lain bagi Barbatos adalah Baginil, Barbas, Marbas, Brumil dan Laraji. Barbatos mempunyai 30 pasukan tentera. Bermakna selain pada nama Barbados ni, dia juga ada nama lain seperti Baginil, Barbas dan sebagainya. So bermakna dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 bawahan dia. Pesuruh dia. Dengan satu pesuruh dia membawa 30 pasukan tentera. Ramai tu. Okey, kita bayangkan satu pasukan tentera. Kalau contoh satu pasukan tentera kita tahu 10,000. Kalau 30 berapa dah tu? ramai tu, 30. Memanglah. 30. Kalau dikalikan dengan berapa orang? 6 orang ni. Berapa banyak tu askar dia? Masya Allah. So, itu tentera-tentera yang ada bersama-sama Barbos. Maknanya Barbos seperti dia punya ketua. Bawah dia ada Barbas, ada Marbas, Brumil, Laraji dan sebagainya. Kira lieutenant lah. Lieutenant ke colonel. Dan anggota ni mempunyai pasukan selamai 30 pasukan tentera setiap satu. Bayangkan berapa banyak dia punya anak buah dia. Masya Allah. Dengan niat untuk membinasakan manusia dengan memberi kekayaan dan sebagainya, hingga melupakan siapa diri kita, hingga lupa dari mana datangnya rezeki itu, hingga lupa kewajipan dia untuk bersyukur atas. Betul? Bermakna kan, okey ni aku cubalah, kalau kata salah tu tolong betulkan lah. Suara. Dengar tak suara? Jafar Okey. Kuatkan suara boleh sini. Jafar Okey. Kuatkan suara kat sini. Macam pelan kita dengar.
Okey. Okey, clear, cantik. Okey, clear, Okey. Bermakna ni aku cuba nak huraikan lah kan. Kalau kata salah, tolong betulkanlah Betul. Bermakna menurut apa yang Lonely Hunter ceritakan ni kan, sebenarnya di dalam alam Melayu kita ni kan, itulah juga yang dipegang oleh pengamal-pengamal ilmu hitam kan, ataupun pengamal yang mengatakan aku boleh bagi kau kaya, tapi aku perlukan contoh aku perlukan tubuh badan kau untuk aku pinjam kepala kau untuk terbang untuk mencari makanan aku. Itu contoh kan. Aku boleh bagi kau cantik, dan aku perlukan 40 mangsa sebagai orang kata tumbal. Bermakna ini yang dimaksudkan ni. Betul. Dia lebih kurang lah kalau dalam alam Melayu macam tu lah kan. Betul. Cuma ini diberbahasakan dalam mitos kira alam bahasa Inggeris lah. Cuma kepercayaan oleh bangsa Inggeris adalah Barbatos dan tugasannya seperti itu. Tapi dalam erti kata ini semua adalah makhluk yang ada di sebelah sana lah, bukan sebelah kita. Tapi sebelah kita. Mungkin sebelah kita ada makhluk lain, ada nama lain. Betul tak? Betul. Ini tugasan dia hampir sama. So itu salah satu yang diberitahu. Okey, ini adalah selanjutnya. Barbatos juga terkenal dengan kebolehan menyelesaikan masalah dan menyatukan manusia. Fikir balik. Itu yang saya katakan tadi. Bila diberi satu kuasa untuk menunaikan hajat manusia, dengan faham, aku tahu niat kau, aku tahu aku boleh tolong kau. Betul tak? Betul. So itu tugasan Barbatos sebenarnya dengan askar-askarnya. Cuma tapi dengan syarat kan, betul tak? Betul. Ibarat kata dia memberi kita segala-galanya, apa saja kemahuan. Masifah. Tapi tumbal baliknya kebinasaan kita lah. Lari pada akidah. Kita tak fikirkan Tuhan. Betul. Semuanya lah. Memang sifat-sifat dia untuk menyesatkan kita. Okay? Lagi satu. Bermakna kejap dia bermakna bila kita membaca buku ni kan, kita kena selari dengan akal kita. Jangan kita terima bulat-bulat. Kita kena selari dengan akal kita. Dia menerangkan benda tu kan begini-begini kan atas sebab apa kan. Bukan bukan tujuan si penulis untuk memesongkan akidah kita, tapi dia menerangkan tugas dia untuk apa? Untuk apa tugasan dia tu? Fikir balik, betul ke dia kena berakal. Ibarat kata, ini dalam Waalaikumsalam Bupati. Dalam manusia punya bahasa Inggeris ke, atau kita cakap dekat USA ke London ke Afrika ke, itu makhluk di sana. Tapi dalam bangsa jin Melayu ataupun Islam, kalau kita fikir balik, ada tak makhluk yang menyerupai apa yang dikatakan oleh Barbatos ni? Cuma kita cakap ada. Yalah, cuma kita cakap kita ada pocong, ada pontianak. Masalah tak ada. Betul tak? Memang betul lah, tak ada. Cuma umpamaan dia hampir sama. Tugasan dia sama, cuma pembentukan dia, image-nya berlainan. Betul. Sebab pocong dia pakai kod, pakai blazer. Mengikut kata korang negeri-negeri yang ada. Okay, kita lanjutkan Silakan. Dengan Barbatos. Barbatos yang digambarkan di dalam image lukisan lama adalah berupa seperti Robin Hood. Robin Hood cerita dongeng yang popular satu ketika dahulu memakai pakaian seperti seorang pemburu berwarna hijau. Barbatos dipercayai mempunyai 4 raja sebagai pengikutnya dan beberapa orang askar di sisinya. Pengiring-pengiringnya tersebut ditugaskan untuk menyembunyikan trumpet yang merayakan ketibaannya. Fikir balik.
Fikir balik. Punya ramai tu kan. Kita fikir balik apa yang gambarkan. Menggambarkan dia pun ada kerajaan dia lah. Betul. Hmm. So, cerita-cerita yang ditanamkan dalam minda kita dengan cerita Robin Hood sebagai seorang pejuang kemiskinan dan sebagainya, dia lari ke dalam hutan, jumpa si padri tu, jumpa si ini, Mirza Farid. jumpa yang si daripada Arab ni yang menolong dia, 4 orang. Betul tak? Oh, bermakna itu simbolik dia lah tu. Betul. Yes. Dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang menjadi yang kalangan yang di dalam hutan tu lah. Yalah, betul lah. So dia menunjukkan trumpet, maknanya menunjukkan satu harta yang boleh membangkitkan, kalau kita katakan, Imam Mahdi. So benda ni dah ditanamkan dalam minda kita dengan Robin Hood, tapi sebenarnya adalah Barbatos. Bermakna kisah Robin Hood yang dipegang watak Robin Hood tu adalah Barbatos. Betul. Oh, tengok tu. Astaghfirullahalazim. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. So bila saya bercerita tadi dengan Abang Ijal, bila kita berceritakan tentang setiap ayat yang kita baca tu, kita fikir balik. Okey, macam tadi saya baca benda ni macam gini. So kita fikir balik, dalam zaman sekarang ataupun zaman Melayu ataupun zaman kemodenan, kita fikir apa yang ada kaitan dengan benda ni. Okey. Cuma kita fikir itu hanya mitos, itu hanya cerita. Dongeng lah. Robin Hood macam mana? Macam mana dengan Robin Hood ni? Bagaimana dengan pendedahan ni seperti ini kan? Bermakna benda ni dah didedahkan oleh Rina. So orang percaya Robin Hood, dia menegakkan kebenaran, membantu orang yang miskin, menjatuhkan orang yang raja yang tamak haluba. Tapi ini adalah Barbatos, tugasan dia. Kepercayaan kita dah percaya dengan Robin Hood, betul tak? Betul. Bila kita dah percaya dengan Barbatos, Robin Hood, apa jadinya? Hilanglah percaya pada Robin Hood lagi dah. So itu yang saya tengah duduk membuat kajian tentang benda-benda ni dan tugasan-tugasan, dan menyifatkan dia ikut pemikiran logik daripada zaman dahulu sehingga zaman sekarang, hinggalah zaman ni moden ni. Robin Hood, kita fikir balik, Robin Hood kita baca daripada zaman muda lagi, kecil lagi. Betul. Kita belajar dekat sekolah, kita tengok dekat TV dengan buku-buku semua. Selama ni kita anggap dia sebagai seorang pahlawan lah, membantu orang miskin apa semua kan, hero lah kan. Dengan yang mengatakan boleh menyelesaikan masalah manusia dengan memberi kesenangan dan sebagainya. Betul. Rupa-rupanya ada satu pihak ni dia telah memanipulasikan Robin Hood ni kan, Barbatos ni dia meletakkan sebagai watak Robin Hood untuk mengagung-agungkan dia. Betul sekali. Fikir balik. Zaman sekarang kita tak apalah, banyak yang cuba diubahkan supaya kita percaya akan kewujudan benda ni dengan wira-wira, dengan kita sanjung dekat apa, tapi di sebaliknya adalah itu Barbatos ataupun 72 jin Salaman ni. Cuma buku tu kan, itu baru satu tau.
Itu baru satu baru kau kupas. Okey. Sekejap, saya mula dengan tadi sebelum Bro Fai tadi cakap kenapa mula. Kita tak cakap, tak apa, jalan dulu pasal kita nak baca satu persatu. Kita nak kenali makhluk ni, tugasan dia masing-masing. Jadi fikir balik, Bro Fai nak Barbatos. Tak apa, kita baca Barbatos dulu lah. Kita kenali Barbatos ni. Apa tugasan dia, apa dia menceritakan sebagainya. Bila kita dah tahu, so senang untuk kita terangkan. So kita tahu apa itu Barbatos dan tugasan dia. Betul? Dah? Okey, saya lanjutkan dengan mungkin para yang terakhir lah, last paragraph lah. Barbatos mempunyai kebolehan bercakap dengan haiwan-haiwan, mengetahui terdapatnya harta karun serta mampu membuka pintunya, memberitahu masa lampau dan meramal masa depan. Wow. So itu penghujung dia. Oh, dia boleh jadi peramal pula. Yalah, kalau kita cakap seorang penyihir yang boleh kata orang membantu orang dengan meramalkan nasib dia lah. Pasal nasib kita bukan kita tentukan. Yang tentukan atas. Betul. Betul. Bila dia meramalkan kehidupan kita, apa yang akan terjadi, itu dah melarikan akidah kita. Betul. Itu sebab dalam hukum Islam kan, kalau kita jumpa tukang peramal apa kan, jatuh hukum syirik kan. Betul. So itu adalah salah satu tugasan yang ada dalam buku ni. Dan bernama Barbatos, seperti mana yang Bro Fai mengatakan, kau baca Barbatos, itulah tugasan Barbatos sebenarnya. Okay? Ada apa-apa soalan yang nak boleh silakan. Kalau mengikut buku tu kan, okey, dikatakan kalau mengikut isi dalam buku tu kan, Barbatos tu orang mereka klasifikasikan sebagai watak apa tadi, Robin Hood kan. Tapi dalam gambar tu ada juga watak-watak lain dalam nama-nama jin tersebut. Ada yang bentuk UFO, ada yang macam alien workshop, ada yang macam pocong pun ada kan. Betul. Ada macam alien. Ada kapal apa ni, UFO ada juga tu. UFO tak ada. Ada. UFO tadi apa? Valos Yang baby tu. Yang baby ni. Batin. Nama dia apa? Batin. Nampak tak? Itu kapal UFO. Subhanallah. Iya dah. Jadi nama dia. Oh, batin. So, kalau orang katakan makhluk angkasa lepas ni atau UFO ni adalah UFO, alien dan sebagainya, tapi kitab menyatakan benda ni adalah jin. Mereka ni golongan jin. Cuma dalam versi masalah UFO lah, alien dah. Sebab kita percaya apa tahu, jin ni dia ada kerajaan. Betul. Ya. Dia ada kerajaan. Mana dia, bila dia ada kerajaan, mana dia ada kemodenan dia sendirilah, dia teknologi dia sendirilah. Itulah dia kan. Okey, antara salah satunya seperti tadi Abu Fai cakap dalam bentuk makhluk situ saya pusing balik. Bukan saja makhluk jin yang ada di angkasa, tapi di dasar laut pun ada. Ada juga Dasar laut pun ada. Ya. Dasar laut yang mana semalam katakan, kalau Bro Fai ingat yang Tuan Telip katakan seperti seekor duyung. Rupa dia macam duyung kan. Betul.
Mana lah. Tak apa. Take your time. Yelah, pasal kita tak tahu, kita main selak je. Kita pun tak ada fikir. Pasal benda baru dapat, kita main bedal je, entam je. Mana kita cakap dapat situ, kita baca situ. Mana kita dapat, kita baca situ. Betul. Kita type satu. Satunya ialah macam mana saya pernah katakan pada Fai, kerja kita ni LMP bukan mencari, tapi merungkai. Merungkai, mengkaji apa semua. Inilah baru betul-betul merungkai. Kita tak mencari, tapi kita mencari apa di sebalik alam, apa di sebalik mitos dan sebagainya. So ini adalah salah satu yang kerja yang kita lakukan lah. Selain pada kita cakap banyak orang cakap cari hantu lah, kita tak cari benar. Cuma korang punya cara tu pencarian korang tu lebih ilmiah lah. Lebih kepada ilmiah. Macam Ipin pernah katakan, kita membuat satu lakonan, sesi lakonan mengikut zaman dahulu. Jangan lilin hidup. Aduh. Jangan risau. Jangan terperanjat. Santai. Aku tak risau kalau dengan apa ni LUMP ni. Aku dah tahu dah LUMP ni macam mana kan. Cuma bila kata lampu padam, surprise lah kan. Tu biasa. Bila dah berjam-jam kita pakai, tu biasa. Sekarang yelah, kita tahu benda ni yelah, hanya tahan berapa lama je kan, berapa jam je. Kita dah tu. Faham. Bila kita nak cari, dia tak jumpa lah. 62. Sekejap ambil kat belakang pun boleh berjalan. Saya ada Okey, bawa. ni dia. Dah jumpa dah nama dia. Makhluk yang dikatakan di dalam dasar laut ataupun seperti mermaid. Ini dia. Yalah. People. Nama dia? Ekor ikan, muka seperti manusia, macam orang cakap mermaid lah. Dengan nama Vepa. Kalau kita fikir balik, kalau kita tengok balik, orang cakap makhluk laut, makhluk dalam laut, banyakkan yang nampak seperti duyung-duyung ataupun bentuk nenek, rambut hitam sebagainya, bermandi di laut. Inilah dia. Mereka adalah jin. Dan inilah bentuk dia. Bermana kan yang cerita yang cerita Aquaman. Lepas tu yang cerita apa nama tu, yang Zeus apa nama tu? Tengah laut dah. Yang ada dia pegang garpu tu. Ada 3. Tengok tu. Ada dewa laut lah, dewa apa. Jack Sparrow pun ada pasal yang dia masuk gua tu dengan kapten apa tu yang mermaid datang. Betul. Tu. Mereka lah tu. Di mana Mak Saleh percaya bila dia jumpa makhluk ni. Bila dia jumpa makhluk ni, supaya dia tutup telinga dia. Bila dia berbunyi, menyanyi, kita akan apa kata orang? Dirasuk. Terpesona. Inilah. Siri ya kalau panggil. So okay, nak saya ceritakan tentang benda ni. Nak, silakan. Nak aja. Nak aja. Okay. Vepa ataupun dengan lambang dia seperti ini. Okay, nampak Kita tengok seperti ikan duyung lah. Menurut kajian awal, Vepa dipercayai sangat terkenal di kalangan kelasi kapal. Okay. Vepa menjelma sebagai ikan duyung dengan sisik berwarna zamrud dan mempunyai garis luar berwarna perak. Okay. Kita tahulah yang kita tengok dalam movie ke cerita-cerita rumpai laut di kepalanya kelihatan kusut dan boleh juga menjelma kepada wanita yang sangat cantik.
Namun bentuk ini hanyalah untuk menggoda Kelasi dan kemudian membunuh mereka. Jarinya mempunyai selaput di kaki itik dan di belakang telinganya terdapat insang kecil. Seperti mana kita tahu memang tugasan mermaid ni dalam cerita-cerita ataupun buku-buku adalah untuk menggoda Kelasi-Kelasi ataupun lelaki yang ada atas kapal. Faham. Dan menjelma seperti seorang wanita dengan sebagainya. Cuma bila kita nampak hutan benda ni ialah lawa, puteri dan sebagainya, tapi dalam bentuk kaburi. Okey, itulah dia ya. Betul. Okey, saya sambung balik. Sebuah lagi informasi yang mengatakan bahawa Vepa menguasai kawasan perairan. Memang betul lah, dia di lautan kan. Memang kerajaan dia memang di laut. Okey. Membantu Memang ada kerajaan jin dekat laut. Memang ada kerajaan jin dekat laut. Dan membantu kapal perang dan boleh mengakibatkan ribut terhadap Kelasi. Maknanya kalau cakap orang yang mengamalkan ataupun minta pertolongan Vepa ni di laut, ibaratlah kata contoh Abijal mempunyai satu kapal. Abang Ijal adalah kapten kepada kapal itu. Dan bila dia lihat ombak ataupun gelombang yang besar ataupun ada ancaman di antara kapal-kapal yang ada di perairan tu, mungkin dengan pertolongan Vepa ni, dengan kemahuan Abang Ijal menyeru dan sebagainya untuk meminta tolong, mungkin itu tugasan dia lah. Okey, bermakna kan macam kata tugasan-tugasan perang ni kan oleh setengah golongan ni dia deal dengan makhluk ni kan untuk membantu dalam peperangan laut lah. Betul. Jadi ibarat bila dia berada di laut tu, dia mendapat satu kelebihan lah daripada Vepa ni dengan membantu dia daripada sebarang kesulitan yang ada. Okay. Okey, kenapa okey? Ada laluan. Oh, okey. Dia sebagai contoh macam ni lah kan. Aku agak lah Okey, aku boleh membantu kau untuk bersama-sama dalam peperangan laut ni kan. Tapi aku sebagai satu syarat, aku nak engkau berpaling kepada kepercayaan kau. Aku nak kau berpaling kepada iman kau. Baru aku akan bantu kau. Betul. Ibarat faham kata apa yang dia nak, ibarat dalam segi kau mesti turut apa aku cakap, kau mesti ikut apa aku kata, apa yang aku nak kau mesti. Bila kau semuanya, apa kemahuan kau di atas dasar laut ataupun di perairan laut, semua ditunaikan. Betul. Okey, kita berpindah kepada rangkap yang lain. Okey, ini adalah seperti bentuk medusa. Dalam Vepa juga, tapi dalam berbentuk medusa. Kalau kita tengok masih sama. Kepala ular kan. Oi. Okey. Okey. Tadi cerita tentang duyung, betul? Duyung yang bermukakan berwajahkan perempuan. Okey. Ini pula seperti mana kita lihat manusia dengan berambutkan ular ataupun kita katakan medusa lah. Ia dipercayai tidak berjantinah dan dikenali oleh sesetengah pemuja sebagai ratu ular. Medusa lah, betul tak? Mungkin makhluk ini adalah Medusa. Okey, seperti katakan cerita purba yang sering diperkatakan. Cerita Medusa, wanita cantik yang telah disumpah oleh dewa Athena kerana menjadi saingan dalam kecantikan. Mana bila kita cakap pasal Medusa ni dengan apa katakan zaman Athena, kita kira dalam zaman Greek lah. Betul?
dalam mitologi Greek ataupun ketuhanan yang dipercaya oleh bangsa-bangsa Greek dahulu kala. Okey. Kerana menjadi saingan dalam kecantikan, ibarat dia kata dalam kerajaan Greek tu ada yang tidak menyukai seseorang sehingga menyumpahkan dia menjadi seekor ataupun seseorang yang berbentuk seperti inilah, Medusa. Okey. Cerita ni mungkin berkaitan dengan Vepa. Cerita lama juga mengatakan Vepa dapat membuat seseorang luka dengan cara memandang ke arah orang itu sahaja. Luka tersebut amat dalam, panjang dan akan menjadi busuk dan dipenuhi ulat. Uish, Di macam ayat sekali. ni, Dengan hanya pandangan. kalau kita tahu Medusa ni kita tak boleh bertentangan mata ataupun lihat Betul. wajah dia. Dia, kalau kita ikut dia punya tu, dia akan jadi batu kan. Orang yang pandang dia tu Betul. Tapi di dalam cerita ni orang yang memandangnya dengan begitu saja, luka tersebut amat panjang, mana dia akan menjadi cacat lah ataupun berpenyakit. Kejap, aku nak jawab Still Watching You ni. Okay, best juga ni cerita dongeng. Dia kan, itu sebab Bro Fai cakap tau, bila kita dengar ni kan, kita kena selari dengan akal kita. Allah bagi kita akal, suruh untuk kita berfikir tau. Jangan terus kau hukum benda ni dongeng ke apa. Jadi jadilah manusia yang berakal, jangan jadi manusia yang tak berakal. Okay, Dan Still Watching You. bila kita membaca ni, jangan kita cakap kita percaya 100% tentang benda-benda ni. Hanya kita diberitahu apakah makhluk ini, perbentukan dia dan tugasan dia yang diberi untuk menghancurkan kita. Itu sebab kena selari dengan akal. Jangan kau main dengar je kan, lepas tu kau menghukum. Jangan terus menghukum. Sebab apa? Kan dalam Al-Quran pun dia ada simbolik dia dalam Al-Quran. Betul. So berfikirlah menggunakan akal. Dan kalau kita nak komen kan, adab dulu baru ilmu. Sebab apa? Kalau kata tak beradab kan, tak ada ilmu, tapi kalau tak beradab, 1 sen tak guna. Okey, saudara? Betul? Okey, silakan terus. Okey, kita sambung. Cerita lama juga mengatakan Vepar dapat membuat seseorang luka dengan cara memandang ke arah orang itu saja. Luka dan panjang gede-gede yang melihat manusia bertukar menjadi batu. Okey, dia juga memberitahu dipercaya jika sesiapa yang melihatnya akan bertukar menjadi batu. Seperti mana yang kita tahulah, Medusa ni bila kita lihat secara berdepan dia akan menjadi batu lah. Betul, memang dia tulis kat dalam ni. Okey. Dan Medusa mempunyai sedikit persamaan. Besar kemungkinan Aaron C. Donner adalah ahli sihir pertama yang melihat rupa bentuk Vepar. Mana Aaron ni adalah ahli sihir yang ada sewaktu zaman tu. Dia menceritakan apa yang dia nampak di depan mata, seperti mana yang dia ketahui melalui ilmu dia tentang jin. So itu yang digambarkan oleh Aaron ni dalam buku ni. Itu yang perkongsian dia tentang alam jin lah, mengikut dia orang punya kitab ke apa semua kan. Dia orang kira ibarat kita orang baca kitab dia tentang jin-jin dan tugas-tugasan dia. Ibarat zaman Aaron ni sebagai seorang penyihir dan sebagai pengamal sihir ni, dia pernah nampak makhluk ni di depan mata lah. So itu gambaran yang diberi oleh Aaron lah. So lukisan Aaron tidak begitu terang kerana sewaktu Vepar muncul, dia kehabisan dakwat. Ibarat kata aku nampak tapi aku nak lukis tak dapat lah. Mana dia hanya wujud sewaktu dakwat yang ada pada Aaron tu hampir habis. Ibarat kata sekelip mata lah. Kalau kita cakap kita tak sempat nak draw, alamak dia hilang. Tapi zaman Aaron ni, maknanya kebetulan Aaron melihat Vepar ni
mereka ni tahu Aaron-nya ink ni ataupun ink dia tengah sikit, jadi dia muncul di depannya hanya untuk Aaron lihat, tak dapat melukis sepenuhnya. Terima kasih bread and butter. So itu yang digambarkan oleh Aaron lah. Tercabuk aku. Tercabuk kuku aku. Sekejap Okay. Masya Allah. Terima kasih brother. Bread and butter. Okay, Moga lukisan dimurahkan rezeki. Okay. Apa yang tergambar adalah rupa manusia seperti perempuan yang berada di tengah-tengah pekarangan kuil dan mata yang tajam dan dagu yang bergerak-gerak seolah-olah sedang bercakap. Itu makhluk apa tu? Beparina Wepa yang lah. di mana Aaron melihat di dalam kuil lah. Oh. Okey. Dengan mata yang tajam, dagunya bergerak seolah sedang bercakap. Di kepalanya terdapat objek seperti ular. Walaupun ianya bukanlah seperti manusia, makhluk mitos yang menyerupai perempuan berkepala ular. Mana gambaran yang didapat hampir serupa dengan medusa, tapi katakan cuma agak berbeza sikit lah. Tapi gambaran yang boleh digambarkan adalah medusa, seakan-akan medusa, dengan medusa. Berbentuk wanita, perempuan, dan berkepalakan ular ke apa ke, mungkin hampir serupa dengan tu lah. Tapi apa yang dia nampak secara berdepan hampir serupa. Tapi dia tak terterakan kisah tu badan dia ular ke apa, tak ada. Dia Ada tak dia tertera? Cakap waktu dia gambarkan tu hanya separuh. Separah. Mana waktu dia nak lukis tu, ink dia hanya sampai kira sikit-sikit lah. Macam kita lukis, alamak, pen aku habis, pensel aku dah konton, macam gitu lah. Tak, jangan serius. Jangan serius. Habis dia punya tu, oh aku punya level sampai sini je kan. Aku sebelah bawah dia aku tak tahulah macam mana rupa kan. Tapi yang aku tahu sebelah sini aku share itulah kan. Macam tu lah. Jadi macam gitulah kira. Okey, di bawah dia, lukisan yang berada di bawah Vepar adalah garisan yang berbentuk sebuah bulatan seperti gelombang yang terhasil apabila batu kecil tu dicempak dalam kolam. So ini gambaran dia bila dia nampak lah. Sewaktu dia di dalam kolam. A bit more. Masya Allah. Masya Allah. Oh macam tu. Mana dia tak dapat lukis sepenuhnya, tapi seakan-akan hampir lah. Akan betul. So itu yang digambarkan oleh Aaron lah sewaktu zaman dia sebagai seorang penyihir di waktu itu tentang Vepar ni. Dan penghujungnya, Vepar tidak boleh meninggalkan laut. Jika tidak, kekuatannya akan hilang dan akan musnahkan dirinya sendiri. Boleh membantu kapal untuk mengetahui arah tuju walau tanpa matahari ataupun bintang, arah mata angin jika disuruh oleh penyuruhnya. Jelas seperti mana kita tahu, bila kita fikir balik sebagai duyung tu, dia boleh hidup di atas darat hanya sementara waktu kerana memerlukan air untuk hidup. Betul tak? So seperti mana yang kita tahu, bila makhluk yang asalnya daripada kerajaan laut atau berasal dari laut boleh berada di atas darat hanya seketika saja, kerana keseluruhan kehidupannya, nyawa dia dan sebagainya bergantung dengan air. Lautan lah, bergantung dengan air lah kan. Bermakna dia tak boleh hidup kedua-dua alam, dua-dua alam sekaligus tak boleh kan. Betul. Kalau kita cakap, banyak cerita yang mengatakan bila manusia berjumpa dengan duyung, apa permaisuri duyung, dia naik ke darat, dia kahwin dengan manusia, ada anak dan sebagainya, dia balik ke laut. Itu semua adalah mitos lah. Tapi kau ingat tak satu Mantera Melayu? Tapi cerita je hampir sama.
dengan pemikiran supaya kita ingat sebagai seorang kanak-kanak berapa sempurnanya hubungan walaupun kita berada di laut dan dia berada di darat atas keikhlasan cinta. Kakak world. Betul? Kesetiaan. 2. Aku teringat satu mantra Melayu kan? Yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat. Kan? Betul. Itulah dia ni yang nak diterangkan ni. So itu adalah antara makhluk yang ada di dalam 72 jin Solomon ataupun Nabi Sulaiman. So setakat ini yang dapat kita baca berapa Abang? 6 6 cerita 6 cerita, 6 jenis makhluk yang ada dalam 72 jin ni setakat ini. Alhamdulillah. Mana kau dah terangkan lah. Kau dah terangkan lah pada kita semua lah. Alhamdulillah. Apa pun terima kasih banyak-banyak tim LUNP. Okay, korang tim LUNP kan? Betul. Okay. Jadi okay, ini aku nak interview sikit ni. Aku nak tanya soalan sikit ni sebenarnya. Boleh. Aku nak tanya daripada awal dia sebenarnya kan. Sebenarnya apabila okey. Golongan Mason masih makan mermaid. Untuk Farida, kita tak pasti tentang benda ni. Kerana kajian harus dikaji tentang Freemason dan sebagainya. Pasal ini daripada komen kita tentang Freemason, makan mermaid dan sebagainya. Bukan kita nak mempercayai 100% tentang benda ni. Kita harus membaca, selidik balik tentang Freemason dan tugasan-tugasan dia bersama makhluk-makhluk ni. Kerana kalau awak cakap Freemason memakan makhluk-makhluk ni, saya tak boleh percaya 100% kerana kita tak membacanya. Tapi ikut fahaman apa yang ada dalam buku ni berbeza. Kerana kalau dikatakan Freemason memakan makhluk ni, macam mana dia boleh makan makhluk ni kecuali makhluk tu naik ke darat. Tetapi makhluk Vepa ni lebih kuat berbanding di atas darat dengan penuh kekuatan di lautan. Dia boleh menyuruh, dia boleh mengambil apa saja yang ada di laut untuk menghukum kita, menjatuhkan kita. Walaupun dengan umpak yang sekecil boleh menterbalikkan kapal kita. So saya tak boleh katakan betul apa yang awak cakap Freemason gini ataupun begini ceritanya. Kerana mengikut apa yang saya baca, belum habis selidik tentang benda ni, apa yang saya tahu tentang benda ni amat berkuasa bila dia berada di laut. Tapi berada di darat saya tak tahu macam mana. Itu harus saya selidik balik bagaimana kuasa Freemason dalam dunia dan sebagainya. Saya tak tahu. Saya tak boleh kasih kata putus atau saya tak boleh mengatakan ya 100%. Minta maaf. Betul. Itu adalah jawapan yang paling tepat sekali tu. Buat ilmu ni luas kan. Sebab bila kita kembali kepada 4 mazhab tu kan. Contohnya bukan contoh. Ini salah satu imam kita yang siapa yang pemegang mazhab Syafi'i kan. Imam Syafi'i kita pun dia belajar dengan Imam Malik kan. Dia belajar dengan imam-imam yang lain juga. Nafi, Hambali apa semua kan dia belajar. Imam Syafi'i ni kan dia tak berpegang pada satu je kan. Itu sebab kita dalam ilmu-ilmu macam ni, kita jangan terus menghukum, kita terus belajar, terus mencari. Jangan putus asa. Okey, kita kembali kepada soalan. Benda-benda ni kita tak boleh 100% confident dengan ayat-ayat tu ataupun kita boleh percaya kerana kita bukan sepenuhnya kepada benda-benda macam ni. Kajian kita hanya lebih kepada agama kita, kepercayaan kita kepada yang satu. Ilmu ni luas. Kita yang kena mencari benda ni. Ya, betul. Okay, silakan Bai. Okay. Dia sebenarnya aku nak kembali pada pokok dia sebenarnya tau. Sebenarnya bila kau dapat buku tu daripada Ton Tulip kan. Jadi lepas kau dapat tu, atas tujuan kau ni pergi ke lokasi yang sekarang ni kan.
atas tujuan apa? Aku mungkin dah tahu benda ni, tapi apa salahnya kalau kata kau kongsi pada kita semua? Okey, kalau ikutkan memang ada niat daripada dahulu lagi waktu Rena menggunakan buku pertama. Memang ada niat untuk membacanya dan ketahui isi parti apa yang ada dalam buku ni. Kerana bila waktu dia menceritakan tentang intipati cerita ni, buku ni diceritakan bila dia mendapat gambaran macam mana dia menerima ayat-ayat ni dan sebagainya. Bagaimana dia menulis buku ni dan orang yang melukis gambar ni, satu gambar tu mengambil masa mungkin dalam sebulan untuk menghabiskan satu gambar sehingga jatuh sakit dan sebagainya. Dan apa yang mengatakan bila dia membaca buku ni dia mendapat gangguan dan sebagainya. So yalah, bagi saya satu je, mengikut akal fikiran kita, kepercayaan kita dengan minda kita, haruskah kita mempercayai segala-galanya yang ada dalam sini atau membacanya sekadar membaca hanya senaskah buku? Okey, wah, bermakna itulah tujuan kau memilih lokasi yang ni sekarang ni, kan? Betul. Untuk macam kata nak menguji kan kebenaran yang mengatakan buku ni apabila kita membaca ni kita orang akan dapat gangguan lah apalah kan. Adakah benda tu benar atau sebagainya lah. Maksudnya macam tu lah. Okey, kita contoh semalam kita dalam live kita menceritakan tentang buku ni, tiba-tiba Ton melukis. So macam mana nak kita terangkan benda ni? Macam mana nak explain benda tu kan? Tiba-tiba benda tu masuk So kita nak terangkan tak boleh, kerana benda tu jatuh pada Ton, bukan pada kita. Mungkin pada orang lain ya, mungkin pada dia tidak. Itu yang kita cuba huraikan. Membuat satu eksperimen dengan mendapat buku ni tanpa kita tengok, baca dan sebagainya. Dapat buku ni simpan sampai waktunya, sampai sini buka dan terus baca. So bermakna kita tak tahu intipati ni, betul tak? Betul? Kita tak tahu apa ada dalam ni, apa nama jin dalam ni, apa tugasan dia, dan kita tak tahu. Bila kita datang sini, kita duduk, Abang Ijal baca ni, saya baca ni, main bedal je. Mana ibarat, okay stop, buka, kita baca yang itu. Abang Ijal pula buka, baca ini. Sebutkan nama dan tugas-tugasan dia macam tu kan. Nah, itu je. Dan bila kita membacanya, lepas tu kita baliklah ayat yang ditulis, makhluk ini, tugasan dia, rupa dia dan sebagainya. Fikirkan secara logik, ini dia menceritakan sewaktu zaman-zaman Nabi Sulaiman. Daripada zaman Nabi Sulaiman hingga zaman Greek, hingga zaman Zeus ke, Mami ke, Pharaoh ke, sehinggalah zaman kita Melayu ni, zaman moden ni. Apakah persamaan dia di waktu dahulu dengan sekarang dalam pemikiran orang Melayu kita lah. Bermakna kan bila kita membaca buku tu 72 Jin Solomon ni, bermakna kita kena buka minda kita seluas-luasnya kan. Sebab apa tahu? Al-Quran dengan hadis seperti isi dengan kuku, seperti aur dengan tebing. Sebab apa? Dalam Al-Quran ni kan dia perintah Allah SWT kan, dirikanlah solat kan, berpuasa, tunaikanlah zakat kan. Itu apa yang ada dalam Quran, tapi yang menerangkan bagaimana untuk solat, bagaimana untuk berzakat, bagaimana untuk apa ni tadi, berpuasa dan sebagainya kan, adalah hadis. Jadi itu sebab Al-Quran, kalau kata kita belajar Al-Quran, kita kena rujuk juga pada hadis yang menerangkan. Dia lebih kurang macam tu lah. Macam kita baca 72 Solomon ni, kita kena rujuk pada yang lain juga. Kita kena rujuk pada Al-Quran juga. Kita baca ni bukan kita sekadar membaca dan kita membayangkan benda tu pada diri kita, ataupun membayangkan benda tu ada di depan kita. Bukan. Hanya kita bila kita membacanya,
Secara logik kita fikir di zaman dahulu macam gini, waktu zaman Nabi Sulaiman, Terima kasih ya Wish. zaman Nabi Nuh ke, Nabi Isa ke, ke zaman Nabi Muhammad ke zaman sekarang. Apa perbezaan dia? Apa perumpamaan dia sehinggalah zaman sekarang permodernan ni, apa dalam pemikiran Melayu tentang jin-jin yang ada? Kemungkinan hampir sama, cuma berlainan. Itu saja. Sebab tu Rena mengatakan bila kita membaca ni, tanggungjawab sepenuhnya pada kita, dan jangan kita terlalu ikut sangat dengan apa yang dituliskan. Dia ada pesan macam itulah. Sebab tu naskah pertama berbeza dengan naskah kedua. Walaupun intipatinya hampir sama, cuma disembunyikan mantra-mantra, gambaran yang sepenuhnya, sijil yang asli dan sebagainya. Kerana bila dia membuat satu naskah tu, naskah yang pertama banyak penyalahgunaan. Faham. Okey. Bila kita dapat naskah kedua ni, secara logik lah kita fikir, itu je lah tentang jin-jinan yang ada dalam ni. Mantap. Memang mantap penerangan tu. Okey, soalan aku yang kedua lah. Silakan. Lanjut. Soalan aku yang kedua, setakat ni bila korang berada di lokasi ni, dan apabila korang buat eksperimen tentang buku ni, apabila korang membaca nama-nama tersebut dan juga tugasan-tugasan dia, ada tak korang rasa macam kelainan ke, korang ada nampak apa-apa yang lain daripada yang lain ke dekat lokasi tu? Okey, ada tak? Jangan setakat ni Fai tanya dulu jangan tanya saya. Abijal tadi? Okay. Abijal ni. Kita jatuh pada Abijal Abijal dengan kita share. 2 tahun. 2 tahun Abijal Abijal kita baru dengan kita. Kita tanya pada Abijal. Apa perasaan Abijal bila Abijal membaca ni? Ada gangguan ke? Ada apa yang pelik ke? Tak ada. So far tak ada lah Abijal macam terus juga tak kosong. Tak ada rasa macam meremang ke atau apa Abijal? Walaupun dia buat paranormal kadang-kadang dia buat paranormal, kadang-kadang dia adalah rasa meremang dan sebagainya kan. Tapi waktu membaca buku ni Alhamdulillah. Bagi pihak Abijal lah. Kalau tanya aku, kau jangan tanya lah. Kau jangan tanya lah. Sebab tu soalan ni aku walaupun Fai tujukan pada saya, tapi saya tak sesuai untuk memberi jawapannya. Saya tolak dekat Abijal. Tapi kalau kau kan Di, aku nak tanya Di, bulan depan ni nombor first prize berapa? Bulan depan first prize jatuh nombor 64. Itu soalan untuk orang yang berilmu. Okey. Bagi orang lah, orang cakap banyakkan yang mengatakan bila seseorang tu membaca jatuh kepada pendirian orang tu, berapa kuat agama orang tu, berapa kuat keimanan orang tu, adakah dia penuh keilmuan dalam dirinya. Bagi saya hanya sekadar masih belajar lagi. Ada yang lagi bagus pada saya, ada yang lagi berpengalaman, betul, lebih berisi daripada saya. Tapi apa yang saya fikir adalah secara logikal lah, mengikut intipati, firasat ataupun ikut minda kita lah yang masih waras saja. Kalau tak dibandingkan dengan saya, banyak orang kata Abang Edi gini macam gini tak payah. Okey, serah kat Abang. Sebab betul, kita nak mendalami satu ilmu ni, kita perlu rendah diri sebenarnya Di kan. Merendah diri, betul. Bukan merendahkan diri, tapi meremehkan orang lain. Tak kan, itu salah. Itu salah. Okay. Satu contoh saya Abijal, saya ada anak dia. Anak Abijal ada. Betul. Kalau tanya Vigo, umur berapa Vigo?
26. Perempuan. 26. Ada kat belakang kamera. Admin yang belakang kamera yang berjaga live, Kak Baidah, isteri dia. Boleh tanya, Kak Baidah macam mana, ada tak gangguan? Virgo macam mana, ada tak gangguan? Boleh tanya. Kalau cakap bertanya bersaya, Bijal, kita di depan, mana dekat belakang kamera? Alhamdulillah, syukur kan. Bermana kan, bila kita dapat benda ni kan, tapi kalau kita ada iman di dada sebenarnya benda ni kan, kita benda ni orang kata ilmu pengetahuan kan, tapi bila kita berpegang pada yang 6 perkara kan, Alhamdulillah tak ada apa-apalah yang dapat menembusi badan kita ni, InsyaAllah kan. Pernah orang kata alah apalah ini kosong, imamnya itu pun tak ada dah. Kadang-kadang imam sendiri pun terperanjat tengah solat, orang tepuk belakang. Imam tak terkejut ke kadang-kadang? Imam ku kadang pun ada juga perasaan takut. Ya, betul. Tak ada. Jangan cakap kita ni yang orang biasa yang datang masjid solat. Kadang-kadang imam pun terperanjat. Apa kita? Imam pun manusia juga kan. Betul lah. Betul lah. Kan cakap kadang imam solat 5 kali sehari, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib. Ada tanggungjawab dia. Bila dia membaca, atas tanggungjawab dia. Tiba-tiba tanpa perasaan yang fikir yang berlainan, tiba-tiba orang ramai, tiba-tiba ada tu 2-3 orang dengan cara-cara yang berbeza. Agak-agak bagi kita, kalau kita nampak macam tu, kita terkejut tak? Apalagi imam, kalau dia fikir, dia khusyuk membaca dan sebagainya, okey lah. Dia percaya kepada keimanan dia. Dia tahu ada yang menjaga dia, satu percayaan pada Allah. Tapi kalau dia sekadar ada situ membaca sekadar tugasan dia, tapi hati dia masih ragu-ragu, bila benda ni terjadi, imam pun cabut lari. Ya, betul, memang betul sekali. Anjak boboy. Ini secara logik lah kita cakap. Sebab tu cakap, bila orang mengatakan saya nampak, saya boleh nampak ini, bila nampak tu, ada satu VTT, ada satu cerita yang mengatakan, ustaz mengatakan, jika seorang perawat dapat melihat jin, bukan pesakit yang salah, perawat yang salah, kerana dia dapat melihat. Perawat tak boleh melihat, tapi boleh merasa dan sebagainya. Kalau perawat tu boleh melihat, maknanya dia mempunyai masalah. Betul. Ni ustaz katakan bukan saya katakan Tapi keluar VTT benda tu dalam TikTok, kalau anda suka mungkin anda akan nampak lah. Soalnya pada hati lah, pada hati tu. Kita tak boleh cakap kau nampak kau ada masalah ni, kita tak tahu. Bukan kita yang menjatuhkan hukum ke atas manusia. Kita tak boleh menjatuhkan hukum kau nampak dulu kau ada masalah. Bukan. Jatuh pada diri. Kalau dia fikir dia nampak adalah satu kelebihan, Allahualam, itu pulang pada dia. Kalau bagi dia cakap dia nampak satu penyakit yang harus dihapuskan, dia harus mencari jalan lah untuk menghapuskan benda tu daripada dia melihat. Sama juga bila kita membaca benda ni, dalam kita asyik berfikir alamak benda ni wujud, alamak ada gangguan, maknanya jatuh pada diri sendiri lah. Betul sangat-sangat. Itu sebabnya kan aku suka LUMP ni tau. Aku suka sangat LUMP ni kan, membuat kajian dia lain daripada yang lain tau kan. Dia LUMP ni bagi aku dia membuat kajian ni bukan hanya duniawi, tapi berselaras dengan ukhrawi juga tau sebenarnya. Walaupun nampak dia moden kan, nampaknya moden, tapi dia ada duniawi kat situ, dia ada ukhrawi kat situ. Kita ni paranormal team. Bila paranormal orang cakap kita nak cari hantu je. Waalaikumsalam. Kita mencari kebenaran di sebalik apa yang dikatakan.
ada gangguan, ada penampakan dan sebagainya. Aku tak nak tengok pocong ni. Aku tak nak tengok langsung ini. Aku tak nak tengok toyo ni. Tapi apa di sebalik makhluk tu? Mengenali apakah sebaliknya tu kan? Bila kita mendapat satu makhluk, adakah kita takut? Faham. Dengan dia, siapa dia, siapa kita? Betul? Hanya itu dapat mengganggu kita secara emosi dan gangguan. Tapi kalau fikiran kita, emosi kita, pemikiran kita hanya yang satu, apa pun dia tak dapat tembus. Saya silap dia dapat kita, dia pun lari. Tapi betul, kita nak tahu apakah yang ada di sebalik perwujudan pocong tu. Apakah kelemahan dia? Adakah ianya daripada nur kita, cahaya kita, ataupun keimanan kita yang ada dalam ingatan? Sebab ilmu ni kan, dia ada fardu ain dia ada fardu kifayah dia dan kalau kita nak deep sikit, lebih deep lagi, kita pergilah kepada apa nama tu, mengenal diri tu macam mana, ilmu dan satunya, jangan percaya tasawuf. Jangan percaya buat cincin, benda ni boleh bantu aku. Benda cincin hanya hiasan, hanya pemberian. Kira mempercaya dengan apakah kelebihan pada dia, tapi bukan percaya 100% pada benda-benda ni untuk menjaga kita. Bukan. Semuanya atas izin. Kalau dia beri keizinan untuk dia membantu kita, alhamdulillah. Tapi bukan percaya kepada dia. Best. Satu perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat untuk pagi ni di. Sebab tu kepada kru-kru FFP saya cakap, boleh adakan benda ni hanya untuk membantu, selebihnya adalah kepada diri sendiri. Sebab tu saya dengan kru-kru saya tak pernah kau jangan buat ni, kau tak boleh buat tu, kau jangan jauh-jauh sini, jangan macam kau buatlah benda kau nak buat. Yang penting kau tahu diri kau, apa yang kau lakukan, percayaan pada diri kau. Betul sangat-sangat. Itu je. Okey. Lepas tu saya tak nak buat lagi lah paranormal walk. Saya nak buat eksperimen je. Lagi apa tu? Kita buat eksperimen ni, daripada kita buat penat-penat berjalan, jumpa tak jumpa. Orang cakap jumpa hantu, aku tak jumpa pun. Lebih aku buat eksperimen. Ini bagus. Betul. Ini paranormal. Ini antara skop paranormal yang orang kata paranormal ni skop dia luas kan. Tak semestinya kita kena berjalan, tak semestinya kita kena explore, tapi kita mengkaji kan. Eksperimen paranormal ni ada bidang demonologis dia apa semua, mereka mengkaji kan. Okey, salah satu kenapa saya buat macam ni, bukan pada keputusan saya bukan pada keputusan saya, keputusan untuk buat ni orang belakang. Terbaik lah untuk buat eksperimen. Tapi dia punya cara, bang, kita buat podcast bang. So bila dia cakap buat podcast, boleh lah kita duduk bercerita tentang buku-buku ni. Berumpamaan sama dengan kita membaca ni di rumah, tapi perbezaannya kita di kawasan hutan. Betul. Ini pun satu perungkaian juga, kita merungkai sama benda ni kan. Kalau cakap di rumah, di kawasan rumah, hanya rumah aje. Ini hutan luas. Kalau kau cakap kau nak ada hantu, bermacam-macam hantu ada. Tapi macam-macam ada kat situ. Apa jadi? Apa pun tak ada. InsyaAllah tak ada apa kan. Cakap, alamak ada bunyi, alamak ada ni, alamak kau nampak tu. Kita dah duduk pada pukul berapa? 10.30? 10.30 sampai sekarang. Sambut gigit ada lah. Nyamuk ada lah nyamuk mungkin ada, sambut gigit ada lah. Itu ada. Allahu Akbar. Buku 72 jin Solomon ni, dengan tugasan dengan apa saja. Bayangkan kalau betul-betul apa akan terjadi dengan kita. Kadang-kadang minda tu terlampau taksub. Bila minda kita ni terlampau taksub kan, itu yang jadi kadang-kadang, yelah,
minda kita ni bila terlampau taksub kan, kadang-kadang kita ditipu oleh yang menipu tu adalah syaitan, iblis lah. Pemikiran Maknanya Itu dia yang bila tengah baca buku tu kan sekali belakang perasaan kita macam tu kan. Lepas tu cakap, okay, Bro Fai ada. Kalau Bro Fai cakap, Bro Fai rasa takut. Kerana apa? Perasaan tu jatuh pada diri Bro Fai sendiri. Betul? Betul lah. Bro Fai dah ada buku ni lama daripada saya, betul tak? Tak ada lama lah, dalam seminggu lah. Kalau korang seminggu, saya buat hari ni. Dah seminggu, betul. Aku baru seminggu dapat daripada Rina. Yalah, kira seminggu dah lama lah. Saya hari ni je Fai. Macam mana tu kan? Jatuh pada diri sendiri lah Fai. Betul Betul tak? Setuju. Kalau Fai, okay, contoh ni Fai dah dapat, Bro Fai dah dapat dengar apa saya buat hari ni, bercerita. Mana tu mungkin besok lusa Fai cakap, aku nak try lah buat macam Eddie buat. Aku duduk dekat luar rumah lah, aku baca benda ni sambil bercerita, buka podcast, buka live. Betul? Macam mana Aku baca cerita seram pun. Itu pulang lah. Saya tak katakan Fai, tak ada apa-apa, garanti. Saya tak tahu. Jatuh pada diri awak. Aku baca cerita seram pun macam-macam kena. Itu baca cerita seram. Okay, Fai, sebelum Tapi awak alhamdulillah lah aku tak lari kan. Fai, sebelum awak bercerita, apa awak gunakan dulu? Sebelum aku cerita, aku mulakan dengan Ummul Kitab kan. Apa nama tu, Ayatul Kursi 3 kul, lepas tu surah Yasin ayat 9 dengan selawat 3 kali lah. 3 jenis selawat yang berbeza lah kan. Percaya tak dengan kelebihan ayat tu? Percaya. Tu sebab aku tak lari. Tapi Gangguan tu kenapa tetap masih ada. perasaan tu? Tapi kenapa ada perasaan tu? Tapi kenapa masih ada perasaan takut? Dia mengganggu minda. Dia mengganggu kita punya ni. Kita punya apa nama tu? Ayolah. Sebab tu saya cakap, bila kita membaca dan sebagainya, jatuh kepada diri kita. Dan kita membaca sekadar membaca, ataupun kita baca hanya sekadar untuk membaca untuk orang mendengarnya, ataupun sekadar kita baca tapi menghayati dengan kelebihan yang ada pada ayat-ayat tu. Cuma apa yang aku buat tu kan, masa kata dia datang mengganggu tu kan, aku pandang kan ke arah tu, memang aku tak nampak sebenarnya kan. Aku tak nampak. Tapi tapi bunyi itu memang ada, seolah-olah macam kata dia daripada depan tu dia nak berlari ke arah aku tau. Ada dalam sini. Datang apa yang aku cakap, gangguan datang dengan berbunyi, dengan bermacam-macam. Ada. Benda ada dalam ni. Bukan tak ada. Ada tadi kita baca kan? Ada, bukan tak ada. Tapi jatuh pada diri kita lah. Cuma aku marah dia balik. Aku marah dia balik. Kau jangan kacau aku Jatuh pada diri kita lah. Kalau cakap Fai marah pada dia, kau jangan kacau aku. Dia marah aku pula. Dia tahu aku di sini. Tak boleh ni. Ada lah. Betul tak? Betul. Jatuh pada diri kita, Fai. Jatuh pada diri kita. Macam mana? Jatuh pada diri kita kan. Awal itu kita, niat kita, akal fikiran kita. Betul. Puaskan betul. Jangan fikir. Ibarat kata ada orang cakap setitik-titiknya kuman tu boleh membesar kerana pemikiran kita menanam dia, memberi dia makan sehingga menjadi besar. Betul. Itu yang menjadi kita merasa ketakutan, emosi, gangguan dan sebagainya. Best lah. Perkongsian pada pagi ni memang best. Aku respect lah. Aku respect dengan LUMP lah. Kita biasa je. Saya dengan kru-kru biasa je. Kita pun masih belajar lagi. Kita pun ada guru-guru kita untuk kita balik dan sebagainya. Kita adalah untuk merungkaikan benda ni atas wujudan adakah ia benar ataupun tidak, ikut pada kita lah. Jangan kalau benda tu terjadi, itu kira rezeki kita lah, dapat berdepan, dapat merasa dan sebagainya lah. Itu je. Bukan kita minta. Betul. Kalau boleh kita nak jauhi, kita kalau boleh nak melawan sifat-sifat tu. Itu saja.
Cuma aku ni di penghujung kata lah kan. Di penghujung kata ni aku geram je tengok tau. Aku geram tengok tu jari tu. Tu aku geram tengok jari tu. Itu kan, itu tu kalau kata kau terlupa yang kau pakai tu kan, tiba-tiba kau garu pipi, settle. Beli kat mana tu? Ada sebab kenapa benda ni ada sebab. Cantik lah. Beli kat mana lah? Benda ni kita Beli kat mana? kita bercerita tentang benda ni dengan rupa aku macam gini, dengan ni. Kau tahu benda tu wujud. Alamak, kita geng aku datang lah. Tapi tak ada pun kan. Bagaimana ini salah satu eksperimen jugalah. Benda ni saya beli atas sebab-sebab untuk buat eksperimen lah. Tapi eksperimen tak ada juga. Tak ada juga Sudah pasal lilin, siapa tak ada juga file juga pasal lilin kan? Banyak lilin saya pasal. Tak ada. Banyak lilin Betul lah. Sampai berpadam-padam bertukar-tukar lilin tu. Bertukar-tukar lilin lah. Yalah, benda ni eksperimen. Ada lah Apa orang nak, semua saya tunaikan. Tapi tak pernah terjadi. Alhamdulillah kan. Kita buat orang cakap, alamak, tak nak abang kau buat, tak nak dia dibuat, tak nak dia dibuat, tak nak LMP buat. LMP tak nak. Kenapa? Ni Sang Rimba kata ni cuba suruh dia bercerita sendirian, keseorangan. Boleh, tadi pun kita tukar-tukar. Cerita Abijah baca sendiri, saya baca sendiri, tukar-tukar. Kalau nak sendirian boleh ya. Abang ah. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Saya tak pernah menolak kalau orang minta. Selalu saya kasih. Tapi anda adakah anda sedia untuk mendengar bersama saya? Kalau kata kan Sang Rimba kan, orang Sang Rimba dengar masa tu dekat restoran mamak kan, baik tak payah kan. Jadi kalau kata kan, kalau kata Lonely Hunter ni, anda cabar dia berada di hutan berseorang diri kan, dan anda juga mestilah berseorang diri untuk mendengar apa yang dikongsikan. Barulah sama-sama fair. Kalau kena sama-sama, baru syok. Saya punya suara tu bertukar sikit lah. Tak macam sekarang dengan aura-aura, dengan dia punya background apa je, dengan cukup cun. Kalau hutan jangan cakap lah. Memang saya suka betul kan. Boleh tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi aku adakah Tuan Rimba bersedia untuk bersama saya? Aku bukan baru kenal kau semalam. Betul. Itu saja. Boleh, tak ada masalah. Tak saya duduk berseorangan untuk membaca dalam hutan. Tak ada masalah. Ada je hutan saya masuk. Kru-kru saya tahu. Macam Arif ni cara kau jalan dalam hutan. Kalau cakap tak ada jalan, kau cari jalan sampai kau tak berjalan. Dalam hutan mana ada jalan, kau carilah jalan tu sendiri. Kau jalan sampai tak ada jalan. Sama juga macam saya belajar dengan dia. Jalan selagi mana boleh jalan. Jalan tu tak ada jalan, kita buat jalan kita. Betul. Ini aku tengok sama value punya cerita ni kan. Kita nak bina jambatan, tapi kita tak ada sungai. Tak ada sungai, kita bina sungai. Betul. Okey, secara logik, hutan tak ada jalan. Mana cakap abang, tak ada jalan. Bang, ini hutan lah, mana ada jalan. Kalau hutan tu ada jalan, bukan hutan dah. Betul. Itu dah jadi tempat riadah dah. Dah jadi track dah. Kalau tak ada jalan, kita bikin track lah kan. Dalam hutan, selagi mana boleh jalan je lah. Selagi mana awak sesuai nak diri, duduk je. Pacak lah situ. Dah, habis cerita. Betul. Bro Fai kenal Lonely Hunter ni. Dia kalau kata buat eksplorasi, walaupun dia seorang-seorang, dia berjalan dalam hutan, tempat-tempat yang gelap ni tanpa menggunakan sebarang lampu. Aku tak tahulah macam mana dia buat ni. Tanya orang belakang. Tanya admin kat belakang ni macam mana. Dia tahu lah. Kalau aku lah kan, tergaba-gaba lah kan.
Tak abang, profile kita orang selalu kalau selalu ikut abangnya dia kan. Bagian perempuan semua jangan pakai lampu. Tapi itulah kadang-kadang kita ajar juga macam mana kita nak membiasakan diri kita tanpa menggunakan lampu. Macam mana kita nak menukar pandangan kita waktu malam. Kadang-kadang ajar juga. Itu je. Jatuh pada diri kita. Macam kita duduk rumah lah. Takkan dalam rumah kena buka lampu gelap-gelap. Iyalah. Dalam rumah kan cakap kena nampak terang. Sama juga dalam hutan. Betul. Bayangkan kau dalam rumah pakai lampu, kau jalan kau nampak tak? Takkan kau jalan macam gini dalam rumah. Mana kita belajar sesuatu yang alami lah. Betul. Ya. Itu je. Apa yang ada? Itu cahaya bulan tu yang membantu awak, cahaya. Apa lagi? Itu sebab kalau kata kita di laut, kita kena belajar ilmu bintang kan. Supaya kita tak sesat kan. Alhamdulillah lah. Contohlah dunia ni dah tak ada lampu lagi lah, dah tak ada benda lagi dah. Macam mana kita jalan dalam gelap? Betul? Betul. Tak tahu macam mana. Nak harapkan apa lagi? Lampu. Mana ada lampu lagi? Nak carikan karen. Mana ada karen lagi? Cari api. Bulan macam lah. mana kena hidup? Bulan lah. Api tak ada. Bulan masih jalan bintang. Lah, bulan bintang ikut arah angin ke macam mana kan. Benda-benda yang alami lah maksudnya. Mana nenek moyang kita berjalan di dalam kampung, di dalam gelap. Sama je. Ada api, baru ada api, umbun api. Ni kalau tak ada api, jalan dalam gelap. Lalu dia mengajar kita pandangan mata kita. Betul. Tapi nenek kita ni kan, dia basahkan tu gini. Mana arah dia? Kan? Jari kan basah dengan air liur kan? Mana arah? Dia boleh tahu tu. Arah angin kat mana kan? Datuk, macam saya jalan dalam gelap. Mana saya jalan dalam gelap, macam mana Ipin jalan dalam gelap, itu saya belajar. Mana bila saya tengok Ipin belajar dalam gelap, jalan dalam, saya kena belajar, saya kena tahu. Kena cari macam mana dia jalan. Macam mana dia boleh jalan dalam gelap. Saya kena belajar. Macam itu dengan saya bila saya tahu mana kru-kru saya yang ada, belajar, saya ajar lah macam mana untuk berjalan dalam gelap. Kalau tak ada benda ni, takkan nak harapkan lampu je. Kalau lampu je tadi dah bateri dah flat, tak jalan balik dah awak. Tolong aku gelap, tolong aku tak boleh keluar. Tak boleh gitu. Betul. Allahuakbar. Itulah kita. Okey lah. Okey geng. Terima kasih banyak-banyak tim LUNP di atas perkongsian yang kata penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Daripada malam tadi sampailah pagi ni, dah dekat pukul 2 dah ni kan. Alhamdulillah. Semoga apa perkongsian kita pagi ni kita mendapat keberkatan dan kita mendapat manfaatnya. Yang pentingnya kan, bila kita mendengar kembali perkongsian-perkongsian ni kan, jangan kita terus menghukum kan. Sebab apa? Dalam ilmu ni ada adab kan. Dan dalam ilmu ni pun kita ada rujukan-rujukan dia. Jangan kita rujuk pada satu benda je. Kita kena rujuk pada tahap-tahap yang lain untuk kita mendapatkan ilmu ni bermanfaat atau tidak kan. Jadi berfikirlah secara positif. Bukan saya saja untuk live untuk kita, untuk saya membuat eksperimen, tapi lepas malam satunya untuk memberi satu konten kepada Bro Fai, sambil-sambil tu berkongsilah pengalaman tentang apa yang ada dengan dalam buku ni. Pasal Bro Fai dah kita nak berceritakan tentang buku ni, jadi saya sebagai pihak Bro Fai menceritakanlah apa yang ada dalam sini. Bukan saya untuk saya, bermakna live hari ni bukan saja untuk saya, tapi untuk sahabat-sahabat yang ada dalam live ni yang ingin tahu tentang buku ni dan juga berkongsi. Masya Allah, tabarakallah. Terbaik. Kalau insya-Allah kalau beri keizinan lepas tamat baca semua ni, kemungkinan LMPJB dengan Singapura akan buat satu eksperimen tentang buku ni. Dengan dia punya simbol-simbol, mana tahu kalau kita boleh panggil panggil pula. Nampak belum apa saya on. Nampak belum apa semua on. InsyaAllah. Apa pun kan, kami daripada
pihak Malam Misteri Profile kan, nak ucap terima kasih kepada tim LUNP di atas perkongsian pada malam hingga pagi ni. Kami daripada pihak Malam Misteri Profile juga doakan semoga anda daripada tim LUNP dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan tubuh badan, dan dipermudahkan segala urusan anda dan keluarga dunia dan akhirat. Allahumma amin. Okey, begitu juga dengan kita daripada Singapura, LUNPSG dan juga seluruh LUNP daripada JB dan juga Sarawak ingin berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita, terutama kali pada Profile dan semua geng-geng Profile dan follow Profile. Tabarakallah. Kita berkongsikan benda ni, pengalaman ni hanya bukan sekadar perkongsian tapi sekadar satu ilmu untuk kita ketahui dan pelajari. Bukan untuk menghukum tapi mempelajari apa yang ada di sebalik mata dengan menggunakan akal fikiran kita. Semoga ia memberi satu manfaat kepada semua dan sebagai satu ilmu pada kita untuk kita ingati selama-lamanya, insya-Allah. Taib. Taib tu kan maksudnya benar kan? Taib. Okeylah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada apa perkongsian lain nanti kita bincang balik, okey? Kalau ada lagi aktiviti kita yang lain kan, insya-Allah nanti kita bincang balik. Okey? Semoga sukses LUNP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Jaga diri baik-baik semua Okey, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Salam. Okey.